Sebelum kita nak rancang gerak kerja marketing ni, apakah perkara fundamental yang penting yang kita kena tahu? Pertama sekali kita kena faham apa role marketing ni. Marketing ni adalah untuk menyampaikan mesej yang tepat dari segi positioning, dari segi messaging kepada audience yang tepat, iaitu target market kita yang memerlukan servis kita. So daripada channel apa, itu terpulang dari segi online ke, dari segi offline, surat khabar ke, billboard ke, FB ads ke, tetapi dia adalah satu proses menyampaikan mesej kepada target audience kita dan ajak dia orang datang ke klinik lah. Dan after that, untuk bila dah dapat list ataupun dah walk in, itu adalah proses sale di mana untuk produce, untuk capture the value dan produce revenue lah daripada value creation punya activity tu. So itu secara asas lah marketing. Tetapi malam ni saya nak bawa satu fundamental ataupun satu framework yang saya nak perkenalkan lah. Mungkin ada clinic owner, doktor yang tak biasa dengan marketing, tetapi saya nak perkenalkan satu konsep iaitu customer journey. Dan dalam kita nak merancang kita punya patient ni, kita punya customer ni, dia ada satu perkataan iaitu customer journey. Macam mana daripada seorang stranger, customer journey ataupun macam mana proses seseorang membeli dengan kita dan akhirnya stay dengan kita. So bagaimana daripada seorang stranger yang tak kenal kita, tak pernah dengar pasal kita, tak pernah nampak pasal kita, tak tahu tentang kewujudan kita, macam mana kita nak ada awareness campaign ataupun awareness strategi untuk kita sampaikan supaya mereka kenal tentang kita. So daripada stranger dah kenal, dah jadi prospek, macam mana kita nak buat repetition, kita nak ulang, kita nak bina trust supaya dan acquisition supaya dia datang ke klinik kita jadi patient kita buat kali pertama. Dah jadi patient, macam mana kita nak bagi dia datang berkali-kali, datang lagi dan berkali-kali. So itu retention strategy yang kita kena design untuk that journey. Bila dia dah datang berkali-kali, dah jadi loyal patient kita dah. Apa yang kita nak boleh buat supaya daripada loyal patient boleh jadi ambassador kita. Ambassador yang boleh recommend kita kepada orang lain yang menjadi agent mouth to mouth. So itu adalah customer journey yang kita nak rancang untuk setiap patient kita. Yang kita nak rancang untuk setiap patient kita bukan berlaku secara tiba-tiba, tak sengaja ataupun tak dirancang sama sekali. Tapi dia dirancang setiap step itu, setiap stage tu ada inisiatif khusus ataupun strategi khusus yang kita design supaya mereka melalui customer journey yang kita rancang untuk mereka. Daripada stranger menjadi ambassador. So itu adalah satu framework ataupun pandangan kaca mata pandang lah. Macam mana nak melihat customer ni dari pandang kita sebagai business ni lah. Kita nak create customer journey dan juga of course kita nak bagi customer experience yang terbaik semasa mereka melalui customer journey ni sebagai kita punya customer.